Okay, macam yang Miss kata tadi, kadang kita tak sedar lah sepanjang mungkin waktu study tu macam benda tu susah, macam benda ni penat lah. Tapi mungkin benda tu yang akan bawa manfaat lah untuk kita Betul. macam dah dewasa tak juga kira macam waktu bekerja macam tu kan. Mhm. Okay, next Ya. soalan. Tadi Miss ada share lah macam memori ataupun kenangan semasa belajar. Mhm. And sepanjang tu tipulah kalau tak ada macam cabaran lah yang Miss hadapi Mhm. semasa belajar. But ada orang kata Mhm. kewangan, ada orang kata mungkin dari segi akademik atau keluarga. Jadi kalau bagi Miss, apa cabaran yang terbesar Miss pernah hadap and apa macam jalan penyelesaian lah untuk Miss selesaikan cabaran tu semua? Okey, ya. Berkaitan dengan isu masalah ataupun cabaran yang dihadapi itulah, first of all kalau dari segi financial tu syukur dapat menampung pembelajaran saya lah. Family support tu memang ada sebab kita rasa pembelajaran di universiti ni sangat-sangat penting lah. Jadi yang keduanya cabaran adalah saya rasa bukan saya rasa batch kami adalah first batch yang gunakan aplikasi online secara atas talian. Jadi masa tu kita kena COVID. Supposed to be kita cuti 1 minggu kalau tidak silap. So saya balik pergi kampung halaman di Bintulu. Kita balik, lepas tu kita pun cuba nak balik lagi sana, and then keluarlah berita cakap kita ada PKP, and then kita pun tunggu announcement dari pihak universiti kata balik ke tidak ni kelas, nanti macam mana, tiket dah beli dah. Okay, sebab dulu kalau nak balik tu kita beli two way. Maksudnya balik pergi Bintulu, lepas tu Bintulu pergi Kuching. Lepas tu kita tengoklah, alamak tak dapatlah, flight pun cancel and everything, so dia agak sedih sebab macam dah rasa ada kawan-kawan tak balik dah dekat hostel, dekat asrama. Kenapa kawan aku tak balik, kenapa aku balik, nanti diorang macam mana, aku okey. Macam itulah, saya okey sebab family kita memang ada dekat rumah. Jadi itu cabaran. Lepas tu kita pun diperkenalkan dengan aplikasi online, Zoom lah, Webex, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Kita pun macam, alamak, kena download ke? Dia ada gelabah sedikit lah. Dia punya gelabah tu bukan main. Saya dengan kawan saya lah, Encik David. Okay, Encik David. Saya dengan David ni memang kita close friend sampai hari ni juga. So kita akan texting, dah download tak aplikasi Zoom? Macam mana nak jumpa? Webex, mana nak download? Microsoft Teams tu macam mana muka dia, bentuk dan sebagainya. So itu kadang-kadang buat kita burn out. Sebab tak dapat jumpa dengan lecturer depan-depan macam korang lah. Lepas tu kita pun akan fikir, alamak, kawan dekat asrama, kawan yang tak dapat jumpa dah balik dan sebagainya. Kita ada harapan. Masa tu saya ada letak harapan lah, di mana kita nak bersemuka dengan semua orang seperti sebelum COVID tu lah, 2018. Kita jumpa kawan-kawan dalam kelas, berborak lah dan sebagainya. Kita play around lah while we are waiting for the lecture session. Selalu kita akan datang, sometimes kita akan arrive dekat classroom tu, kita akan datang 20 minit sebelum kelas bermula. So sana huha-huha lah sekejap lah. Kita rindu zaman macam tu. Jadi lepas tu kita ada rasa burn out ya. To be honest, ada rasa burn out dengan assignments, dengan macam mana kita nak dapat network yang stable masa tu, dengan terpaksa, kalau saya terpaksa our home kita kena beli wifi sebab dulu tak ada wifi, kita guna data je. So beli wifi masa tu pun dah, alamak macam mana ni, okey tak line aku ni nanti. So everything about online learning lah, persediaan tu kita tak ada, tak pernah tak pernah terlintas lah di fikiran yang kita akan online learning. Kalau sekarang online learning tak ada masalah lah sebab itu satu flexibility. Kalau dulu lecturer ada pesan lah, COVID ni mungkin susah lah untuk kita dalam kelas, penjarakan sosial dan sebagainya. So
kalau tak silap ada satu lecturer, saya lupa mana satu lecturer lah, our social work lecturer, dia ada mention lah COVID sekarang dah merebak, jadi korang kena hati-hati dan sebagainya lah. So ingat tu bukan benda satu yang macam tak serius kot, mungkin virus yang biasa-biasa je. Sekali dengar banyak kes-kes kematian dan sebagainya lah. Jadi itu yang banyak cabaran yang kita rasa macam dia ada burn out lah. Lepas tu kena submissions, semua through online, turn in, ellipse dan sebagainya. Kita pun macam rushing lah. Dan cara untuk mengatasi tu, saya boleh kata saya banyak bertanya. Saya tak kisah, saya banyak bertanya kepada saya punya pensyarah, Dr. Faizah. Kita banyak bertanya kepada Dr. Adam Andani last time, which is our previous lecturer. Lepas tu banyak bertanya dengan classmate lah sebab kita ada group WhatsApp. So kita akan bertanya antara satu sama lain. Ya. So itu cabaran yang boleh saya kata yang saya tak boleh hilang ingatan lah berkaitan dengan online learning ni. Ya. Okay, macam tadi macam saya boleh recap balik mungkin macam mostly kalau berbeza lah dengan kami yang buat fizikal dengan Miss yang buat online tu lah. Mungkin kami online tu mungkin waktu zaman SPM lah. Online tu kan. Ya. Okay, Betul. untuk next soalan, daripada kalau Miss boleh kongsi sedikit, apa macam pengalaman hidup ataupun pengajaran yang nilai penting lah yang Miss boleh share yang Miss boleh share yang Miss masih pegang sampai hari ni, macam nilai ataupun macam pengajaran yang Miss rasa benda ni boleh jadi macam reminder untuk Miss dari dulu sampai sekarang yang Miss masih pegang. Ya, kalau nilai tu, kalau dari bentuk nilai tu kita boleh cakap empati. Kalau dulu tak ada idea empati tu apa yang kita tahu, simpati kita sedih, kita pun rasa turun, aku nak nangis sebab dia nangis. Kita dulu macam tu, saya dulu macam tu ya. So bila kita dah ada masuk social work year 2 year 3 kita dah lalui, so kita rasa lebih empati sebab empati ni satu, kalau kita cakap dalam bahasa Inggerisnya adalah satu common sense. Common sense ni sangat penting lah bagi saya. Lepas tu empati ni kita kena aplikasikan kepada diri sendiri dan orang lain juga. Jadi dari segi nilai tu macam tu. Kalau dari segi bukan nilai ataupun pengejaran yang ada dalam kerjaya saya dengan pembelajaran dahulu, saya boleh cakap yang pembelajaran itu luas. Jadi pembelajaran ni dia bukan setakat habis degree habislah, dah dapat scroll, dah dapat result cantik ke, okay pass, okay that's all. So bila kerja nanti kita tak aplikasikan, itu pun akan jadi satu masalah sebab kita bila kita dah habis belajar tu dia akan ada satu minat, which is aku nak berbakti lah. Saya nak berbakti kepada saya punya masyarakat supaya nanti orang lain akan nampak lah macam mana kerja sosial ni, apa bidang yang penting dan sebagainya. Lepas itu komunikasi, dari segi komunikasi juga sangat penting. Komunikasi dia macam lampu isyarat, two ways. Okay, banyak way lah. Jadi bila kita cakap lampu isyarat, dia banyak ways. So dia bukan setakat saya bagi arahan, orang lain dengar, tidak. Saya bercakap, lepas tu orang lain pun bagi feedback, kita akan saling bagi feedback lah. Itu yang penting, aktif pendengaran lah supaya nanti apa-apa yang berkaitan, apa-apa yang penting itu sangat membantu kepada diri saya dan orang lain lah. Itu yang saya cakap saya boleh bawa. Mungkin ada lagi tapi saya tak dapat lihat dengan mata kasar saya, mungkin orang lain boleh. Tapi saya suka mendengar lah. I love to listening. Okay, active listening. Sebab bila kita active listening, kita akan rasa, oh, okay, saya as a social worker, saya kena buat macam ni. Ini yang saya belajar. So, why not saya aplikasikan benda ni kepada saya punya mungkin kawan, mungkin kepada keluarga, mungkin kepada orang lain yang kita baru jumpa, tapi mungkin kita baru jumpa sebab ada training, ada kursus dan sebagainya. So, why not kita cuba menggunakan empati kita. Dia macam itulah. Itu yang sangat berharga bagi saya. Ya. Faham sebab bagi saya macam lain orang lain lah macam prinsip yang mereka pegang kan, and berdasarkan pengalaman sendiri.
Okay, manangkan masa kita singkat, macam hampir habis, saya nak Miss kongsikan sedikit lah, macam sedikit yang Miss boleh macam mungkin kongsi tips ataupun macam nasihat lah untuk pelajar UNIMAS, terutamanya pekerja sosial. Apa nasihat yang Miss boleh bagi ataupun tips yang boleh Miss share lah untuk ataupun sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Mungkin sedikit lah Miss boleh share. Okay, thank you untuk soalan yang saya rasa soalan terakhir mungkin sebab masa kita dah cukup lah. Saya boleh cakap pembelajaran itu luas kepada adik-adik semua ni lah. Jangan bila dah habis degree, habislah. Aku dah habis 3 tahun ni. Aku dah habis 4 tahun kan contoh lah. Kita kena fikir lebih ke depan lah. Mungkin after ni why not saya sambung master. Saya sambung kepada PhD. Supaya nanti bila motivasi itu ada, kita akan buat. Jadi bila kita buat tu, kita akan rasa kerja sosial dia bukan setakat SS. So exposure, pendedahan dari awal juga sangat penting kepada pelajar-pelajar kerja sosial, sebab tanpa pendedahan tu kita akan rasa macam tak komplit. Kalau saya rasa kita tak komplit, kita akan ada challenges lah bila kita akan berdepan dengan keluar jumpa klien ini. So sedikit sebanyak juga latihan industri sangat memberi manfaat kepada semua. Dia bukan setakat aku buat report, photostat kerja yang orang suruh, okay done. No. Okay, dia sangat-sangat memberi mindset lah, cara kita berfikir bila kita bekerja macam mana. So itu sangat mempengaruhi jugalah. Lepas tu jangan berhenti belajar. Bila dah habis degree pun cuba cari pembelajaran secara langsung, kita cakap lifelong learning. So lifelong learning ni dia bukan setakat aku habis degree habislah, tak ada. Okay, lepas tu pendedahan sangat penting. Lepas tu rajin-rajinlah bertanya kepada lecturer. Jangan sampai lecturer cari kita, baru kita betul ke Dr. Dolly, Dr. Faiza, Dr. Atira dan sebagainya cari aku, betul ke? Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi satu habit. Habit yang bagus kita ambil lah. Habit yang kurang memuaskan, kita cuba tukarlah supaya nanti dia tidak mempengaruhi. Bila kita bekerja, dia sangat mempengaruhi tau. Dia suka, tak apalah, minggu depan due date. Aku submit sehari sebelum lah. Sedangkan kita ada banyak masa untuk buat. Itu akan menjadi satu habit. Dan kurangkan macam mana kita cakap, menghabiskan masa dengan benda yang tidak patutlah sebagai seorang pelajar. Nak balance tu boleh antara akademik dengan co-curriculum. Saya rasa kamu orang semua ada study scheme, ambil curriculum dan sebagainya. Itu bagus. Okay, bagus dari segi sukan, bagus juga dari segi pembelajaran. Dia bukan setakat pembelajaran je lah. Ya. So itu nasihat-nasihat kepada saya. Tak banyaklah nasihat. Kalau boleh lebihkan bertanya kepada sini-sini kamu orang. Kepada saya boleh juga, tapi kadang-kadang ada lambat sedikit lah ya respon tu sebab kita sekarang baru start semester, jadi agak sibuk lah ya. Lagi bertanya kepada lecturer juga, supaya nanti apa-apa soalan kita tak rasa tanya kawan lah. Kawan mungkin tahu. Kawan tu tak semualah dia ada idea. Tak semua dia tahu. Mungkin dia tahu, mungkin dia dah pernah tanya lecturer tersebut lah. Mungkin sebab itu jugalah dia tahu menjawab. Dia ada jawapan lah kepada kawan-kawan. Macam tu. Ya. So saya rasa tak banyak sangat nasihat lah. Ya. Ya. Okay. Thank you Miss atas kongsian dan pengalaman tu. Malangnya masa kita sangat singkat. And first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada alumni kita atas perkongsian yang sangat menarik, penuh inspirasi lah. And saya percaya banyak pengalaman dan nasihat yang dikongsikan tadi dapat memberi manfaat lah serta semangat kepada para pelajar yang sedang melalui perjalanan mereka sendiri lah, terutamanya pelajar program social work lah. And semoga sesi ini memberi manfaat kepada semua. Dan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.